Ringgit dibuka sedikit rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini selepas data inflasi Amerika Syarikat yang lebih kukuh daripada jangkaan meningkatkan kemungkinan bahawa Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan mengekalkan kadar faedah tinggi untuk tempoh yang lebih lama. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata tumpuan pasaran kini terarah kepada data indeks harga pengguna CPI Amerika Syarikat yang menunjukkan kadar inflasi meningkat kepada 4.2% pada Mei lalu. Beliau turut menjelaskan bahawa hasil bon perbendaharaan Amerika Syarikat bagi tempoh 10 tahun meningkat kepada 4.55%, menandakan kebimbangan terhadap risiko inflasi masih tinggi. Walaupun lemah sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat, ringgit menunjukkan prestasi lebih baik berbanding beberapa mata wang utama lain. Mata wang tempatan mengukuh berbanding pound Britain, euro dan yen Jepun selain mencatat kenaikan berbanding dolar Singapura serta baht Thailand. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas, bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.